Alam Flora Sendirian Berhad mengutip kira-kira 3.2 tan sampah di 3 lokasi tumpuan sekitar ibu negara sempena sambutan Ambang Tahun Baru 2026, mencatatkan penurunan sekitar 11% berbanding 3.6 tan pada tahun lepas. Operasi pembersihan melibatkan kawasan Bukit Bintang, Dataran Merdeka dan sekitar Menara Berkembar Petronas KLCC bermula jam 10 malam hingga 8 pagi bagi memastikan bandaraya kembali bersih selepas sambutan. KLCC merekodkan kutipan sampah tertinggi sebanyak 1.4 tan, diikuti Bukit Bintang 1 tan dan Dataran Merdeka 0.8 tan. Bagi menyokong pengurusan sisa, sebanyak 61 tong sampah mudah alih pelbagai kapasiti ditempatkan di lokasi strategik. Secara keseluruhan, tahap kebersihan sepanjang sambutan dilaporkan terkawal, khususnya di Bukit Bintang, mencerminkan kesedaran awam yang semakin baik terhadap kebersihan bandar. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.